Hari ni aku nak install brake caliper dari TT Sport. Sebelum aku terjun masuk track Sepang, ini upgrade yang paling penting. Mari kita tengok hari ni ada drama ke tidak. 1 hari lagi dalam Neola. Tak sabar ni. Tapi kan setelah aku pasang steering wheel, aku rasa macam steering aku sengit lah. Sampai sudah Doris Racing. Ada Gentoo sama colour macam aku lah, hijau. Dia pun ada Doris Racing kali hijau lah. Bos, buat apa bos? Tengah tunggu Zaidan ni. Oh lama. Hari ni kita palatau dengan Ceful. Kita tukar ni mainan baru kat belakang. Aku bawa agak clutch. Tapi clutch ni macam karat ke benda normal? Oh tak apa, nanti kita bersihin. Oh, buat macam baru balik. Restore clutch. Baru. Ni kalau tanya kelas mana? Kelas baru ni, baru cat. Baru cat. Barang bau kedai. Let's go. Aja. Tu dah. Patutnya boleh minta. Kuning. Dia dah bagi stay braided. Bolt dah bagi complete lah. Tu yang best tu. Aku pilih TT Sport warna kuning pasal aku nak ada tribute sikit ke darah Lotus tu. Tak boleh lari you. Okay, hari ni aku masuk kerja dekat Doris Racing. Diorang tak bayar gaji aku ni. Aku kerja kat sini tanpa gaji. Uyuk, what shoot. Beza dengan aku punya. Aku punya yang dekat rumah tu newbie lah. Bismillahirrahmanirrahim. So dia benda ni kita nak remove. Apa cara nak membukanya sebenarnya? First sekali buka caliper. Buka ni dulu lah. Mana? Ni 17 ambil just. Oh, ni lepas tu belakang ni ada 17 kat sini. Oh, steering sangat. Ya. Lagi. Okey. Kena sengit dulu. Dia ni kan. Kau rentap tu squat. Pak. Lepas tu potong ni, lepas tu baru buka ni. Gelap weh. Pinjam lampu. Tu dia. Oh, dia ada plate. Oh, tengok. So plate ni masuk ke situ. Dia tahan tak kasi jatuh. Oh, macam tu. And then keluarlah fluid. Tak ada pun. Oh, buka tu baru dia keluar. Oh, okey. Oh, yo. Dia. Oh, senang aja ni. Ini kat rumah aku shortcut ni, aku zrek ni. Ini buka satu. Ada 2 bolt kat atas ni. Bottom pipe ni penting tak? Jangan kena kereta sudah. Oh, macam tu Lepas tu yang ni pak. Ada center cone. Pasal tu aku punya disc brake tak boleh keluar. Baru boleh keluar. Oh, senang aja. Okay, buka mainan baru. Sihat. Ni. Mana? Lu malah tahu. Main-main. Okey, angkat tu bebek tu. Oh, gitu. Ini macam ni. Okey. So, yang ni arah ke belakang Ni arah ke belakang. Biasa dah ada rotation. Nampak dia tulis. So, yang tu right. Rear. Oh, okey. Rear pula right. Jangan depan yang kanan lain. Belakang yang kanan lain. Aku pun dah jadi ni lah. Ni. Tu dah. Ini left. Dia orang bagi aku pilih nak drill, nak flat ataupun nak yang macam ni. Ni lagi tahan lama. Aku pun nak cakap. So bila aku study chain ni sebenarnya tahan lama. Ayah. Tu dah. Okey, ni skru dia belakang. Ngam. Aku takut je ada je masalah. Kan masalah dengan aku kan kawan baik. Kiri 18 yang ni Ikat lah. Senang lah ada orang tolong. Kalau aku buat kat rumah menggagal aku ni. Baik Saiful ada. Aku rasa saja Saiful tak bagi aku tools ni. Dia suruh aku manual je semua. Apprentice tak apa barang pakai tools ni. So yang ni biasanya 55 tok. Mana nak tahu? Oh, tu dah Oh, dia ada pak. Okay, saya sudah pandai. Oh, handsome Center cone. Kena ketuk lah. Awas shoot. Oh, tak lekat loh. Alamak. Nanti bila pasang rim macam mana dia tak lekat. Memang pelik center cone tu tak boleh masuk betul. Kami pun tak naklah ketuk kuat sangat brake disc tu kan. So, kami decide untuk tak pasang dulu dan proceed install caliper. Tengok ni. Hui.
Kasih masuk dia punya bolt. Bagusnya big brake kit TT Sport ni, semua bolt dia dah bagi sekali. Aku ingatkan tak ada masalah lah kan. Sekali bos Syaiful dia mai check. Hui, warna kuning dan hijau, cantik. Yang ni Besi kena ni. ha? Kena besi tu. Lemak besi mana? Pasang mana? Kita tengok cek. Rupa-rupanya bila pasang disc brake lagi besar ni, dia akan sangkut kat disc shield kat dalam tu. Plate besi yang kat belakang disc brake tu, so kena buka balik semua dan bengkokkan shield tu. Dan kami test beberapa kali untuk tengok bergesel ke tidak disc brake dengan dust shield tu. Banyak juga aku belajar kali ni. Pasal ni bukan cerita pasang brake OEM. Bila cerita aftermarket parts ni, kadang-kadang kena modify certain benda. Nasib baik aku buat kat Syaiful Doris Racing. Ini kalau aku buat kat rumah ni, mampu dah pasang apa semua, dah jalan cing 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 cing, barulah nak tanya Syaiful apa nak buat. So sebenarnya benda ni memang kena ketuk. Kalau aftermarket punya disc, dia akan rest betul-betul kat belakang ni. So benda tu macam kena take note lah. Aku nak cuba ketuk sikit. Kan selalu nak ketuk kereta sendiri. Ini kena bengkokkan habis. Bengkokkan habis. Macam buat kuih picit dah. Wah, tu dah. Pancake weh. Ui, ni keras. Ya. 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 So, masuk ni lah. Baru masuk banyak. Okay, ini boleh masuk lah. Ya. Masuk caliper. So, yang ni pakai top 50. Aku nak belilah top rank ni. So, dia bagi braided line. Ni masuk sini. Oh, ni masuk sini. So, dia pasang ujung dulu. Dia boleh masuk. Oh, track dia masuk. Ini ikat sesedap rasa. Dia tak boleh ikat kuat bocor ataupun loose balik. Okay, masuk washer. Ini dia punya cohesion pun kena ngam. Kadang-kadang kena caliper. Oh, cohesion tu apa? Kena maksudnya tempat duduk dia. Tempat duduk dia tak stress lah. Okay, tengok position dia. Ikat. Okey, dah ketat 20 degree. Okey dah. Oh, macam tu je? Ni ikat ni. Lepas tu baru ikat ni. Dah pasang dia ni. Kalau tak? Agak susah. Dia susah part mana biasanya? Ni? Ni kena ikat lah apa ni. Mungkin dia dah siap. Ngam lah. Kita kena tanya Sifu. Betul ke tak? Kita pala tahu lah. Mereka ni buat kerja. Yeay, berjaya pasang satu. Okay. Sudah faham? Nampak? Nampak? Baru. Hui. Baru. Alah. Baru basih kan? Okay, kita bawa ke sana. Buat sebelah sini pula. Ya. Ini saya cuba cabut sendiri. First kali cabut 10. Aku tak pakai spek, tak nampak. Kena pusing dulu. Okay, ngam. Sudah pusing. First kali 10. Sudah. Kali ni mekanik Syaiful dia tengok je kat aku. Mesti dia terasa, habislah aku kena buang kirija. Ini Melayu sudah boleh buat kirija lah. Okay, so far aku rasa tukar brake caliper ni not bad. Tak adalah susah sangat. Tapi kena ikut prosedur dia lah. Nak cabut apa segala kan. Kalau aku ada can pasang kat rumah, punya susunan nak cabut tu aku tak tahu lah. Kalau aku buat sendiri kat rumah, confirm aku belasah ni. Memang palatau ni. Pasal tu hari ni korang tak nampak drama. Okey, sudah cabut. Lepas tu dia ada klip Macam goyang-goyang. Goyang-goyang Okey, settle. Ini potong. Ya. Macam tu je. 17. Ini kena pasang batang pipe ni. Oh, senang. Nampak macam profesional. Ni settle atas pula. Tak apa Along, boleh tinggal saya dah profesional. Along ada kerja lain, aku kacau dia. Pasal tak adalah susah sangat. Sebelum ni kan aku cabut disc brake Triton kan. Itu pun aku palatau kau-kau lah. Itu tak melibatkan pasang caliper. Ya, sudah keluar. Itu dah. Yeah. Ini pula aku kena ketuk. Aku main ketuk je. Ni bila macam ni aku blur lah. Macam mana aku nak cabut benda ni weh? Ini yang tak best ni. Tu dia. Aku dan ketuk memang kawan baik. Come on lah. Kita.
anak murid Chef Hudaoris kot. Melayang. Kenapa tak boleh Syiful? Aku bak merosakkan aku nombor 1. Tu dia. So sekarang aku nak kena flatten dengan ni, yang ujung ni. Udah. Flat. Wihoo. Bau kedai. Nice. Sen tekun. Yeah. Oh ya, lepas tu pasang ni. Oh, macam ni dia pusing. Allah, tak lekat pun. Salah lah. Salah. Sekali aku je pakai stok punya bot. Dia dah bagilah. Come on lah. Lagi panjang bot dia. Baru nak masuk. Lekat langsung. Ya betul. Sekejap, ni aku curiga. Kenapa bot ni tak lekat langsung? Ui, tembus ui. Tak langsung. Ui. Sebelah sana ketak-ketak sebenarnya. Weh, biar betul weh. Aku nak check yang sebelah sana. Oh lah, pakai bot yang sama lah. Bukan bot yang berdiorang bagi. Dah lekat. Betul lah. Alung tadi tak bagi tahu aku. Saja je sabuk aku. Aku kena pakai bot ni balik. Adakah aku salah bot? Ada benda yang tak tahu ni. Apa benda yang diorang tak cakap kat aku ni? Bol, kenapa bot ni masuk belakang longgar? Memang lah dia. Dia takkan gigit? Memang lah dia. Mana sikit? Betul? Oh, dia masuk dalam. Ni aku masuk terbalik. Aduh! Sorry bos, saya intern. Hari ni kerja pun tak bergaji. Patutlah tak boleh masak. Okey, tak apa, bayar aku buat. Buka disk dulu. Buka disk dulu. Buka disk dulu. Masuk dulu. Aduh, aku baru je pasang tadi. Jangan melawan cakap bos. Alah. Nasib baik senang cabut. Ini pasang dululah. Korang tengok pun kau nak tahu kan. Ini salah Mamat ni. Tak apalah, layan je lah. Bukannya big brake kit ni susah nak pasang. Tapi aku yang menyusahkan diri sendiri nak pasang. Aku nak nampak TT Sport ni. Buka balik. TT Sport kena sebelah sini. Tu dia. Baru dah nampak kaliper kat sini. Sekarang kaliper. Sebelah sini PLTO baby. Senang aja, senang aja. Nak pasang brake caliper dengan disc ni sebenarnya kalau faham step memang senang je ni. Tapi pasal aku haram satu benda pun aku tak faham. So, tu yang tak jadi tu. Panggil bos check. Ngam, tapi ni dia terlipat. Kena adjust ni. Tadi aku cuba adjust. So, maknanya aku tak cuba adjust lah tu. Part ni yang complicated ni. Dia tak boleh stress. Tadi aku puas pulas. So macam still tak boleh. Dia macam ada stress juga. Ni yang betul punya. Baru kita tahu. And sebenarnya dia tak semestinya angle ni kan. Dia tak semestinya naik ni. Kau boleh adjust sampai dia tak stress sangat lah. Now I know. Siap lah. Semua dah settle pasang. Masalahnya benda yang aku paling takut sekali adalah muat ke tidak rim ni. Bismillahirrahmanirrahim. Clearance macam okey. Muat. Penuh weh. Banyak air. Banyak. Satu jari boleh masuk. Okay, so sekarang ni kita nak bleed. So bleed memang kena buka semua tayar. Dia ada minyak tu, baru kita bleeding dari belakang. Di depan ni. Okay, alright. Ayuh. Bateri ekstra kat ni. Habis bateri. Allah. Part bleeding ni pun ada teknik sebenarnya. Kena start dari belakang dulu ke depan dulu korang rasa. Bila tengok brake fluid aku tu warna hitam, agak teruk jugalah sebenarnya. Bila brake fluid ni dah terlalu lama, dia bukan jadi .4 dah, dia dah jadi
air. So sekarang ni kita ekstrak terus minyak lama ni. Syaiful pun ada mesin pneumatic brake bleeder. Nama Melayu dia sumpah aku tak tahu. Lap tu untuk nak buang yang kotor-kotor sebelum ni lah. Dia ada apa? Oh you, tambah lagi kalau minyak dah lama lah. Oh tu apa? Tiba minyak brake, kalau minyak brake kurang ke atau berapa dah nipis ke, biasanya indikator handbrake tu akan naik. Oh dia beza clear dengan yang tadi hitam lah. Minyak tu jadi bersih. Oh boleh nampak ni. Oh dia one way valve, so dia tak boleh masuk balik. Ah kena start eh? Ya. No bunyi. Kenapa tak boleh buat yang tu dulu? Oh tak boleh, ni tak kosong. Oh pasal ni kosong. Oh ni ada dua valve, satu luar satu dalam. Yang tu satu je. Tu panggil tu piston. Ni satu piston. Maknanya yang tu satu piston dia belah ni je. Betul. Belakang. Oh okey. Baru faham. Ni depan belakang. So biasa buat luar dulu. Luar dulu pun dalam. Boleh nampak. Boleh nampak. So sekarang ni dia orang nak buat yang belakang. Aku kena pump daripada dalam ni. Okey dah. Pump. Boleh tahan exercise kan? Lepas tu buat kat depan pula. Ui. Leceh ke nak bleed kaliper. Aku baru sedar. Aku isi tadi RM50, naik setengah. Sampai sini dah habis quarter. Kan? Okey, mari kita ketatkan tayar. Ketatkan rim. Biasa top range berapa? 70. Ni 70. Selalu kalau aku pergi drift day, kan, aku sampailah dia lekat. Terus naiknya dia ada top sendiri. Tu dia. Yes, settle. Bagi balik kat bos. Kena. Kuning, merah, hitam, hijau. Cantik. Okay, thank you, Pul. Silap. Ini bukan Pul. Ni Pul. Kita lepas ni kita buat apa? Kita boleh lagi ni. Kita buat clutch. Buka gearbox, kita masuk LSD sekali. Amboi. LSD. Dia barang sampel ada. Terus ada LSD. Oh, tengok. Restore clutch. Ni XD clutch rain bagi kat aku ni. Bersih. Okay, flywheel lighten. Wow. Flywheel lighten. Lighten flywheel. Ni dah skim. Kalau tak lagi tebal. Tebal berat. Baru tahu. Berapa? 200.5. 200.5. Sini perubahan. LSD, Ui. winch lock. Wow. Cara yang murah lah. Lock kat dalam. Jadi benda ni gesel dengan besi ni. Ni ada spring, dia kawal. Wow. Next. Sekali yang gearbox kita kasih. Ni berapa kalau nak buat? Dalam 1,200 siap pemasangan. Wow, ini best ni kalau bawa. Okay, hari ni thank you Syaiful Doris. Kita dapat settlekan brake. Nak kena pergi test brake dulu. Tutup episod ni. Senonoh bunyi. Dah tukar brake. Mana? Aku lupa. Tak, aku lupa lah. Sepatutnya kena back in dulu. Tak boleh tekan terus. Sering sengit. Siap. Balik nanti aku kena.